لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada bakal haji dan hajah yang dikasihi sekalian. Penerbangan Serusuk Airlines XBA 4343 bertujuan ke Jeddah kini telah bersedia untuk berlepas melalui pintu nombor 2. Kami akan melaksanakan proses pelepasan kemasukan ke pesawat secara berperingkat mengikut zon yang tertera di pas masuk anda. Sila sediakan pasport serta pas masuk anda untuk pengesahan pelepasan dari kaki tangan dan anak kapal kami. Kerjasama anda amatlah kami hargai. Dari pihak Serusuk Airlines, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah haji dan terima kasih. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi. والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua bakal haji dan hajah dari Serusuk Travel and Tours. Kita telah pun mendarat di lapangan terbang King Abdul Aziz, Jeddah. Saya Zaiman, pembantu kapten kapal dari Serusuk Airlines penerbangan XBA 4343 mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan salam barakah kepada semua penumpang yang dirahmati Allah. Cuaca di Mekah ketika ini cerah, suhu lebih kurang 38 darjah Celsius dan langit bersih, cukup indah untuk menyambut tetamu-tetamu Allah yang mulia. Kami di Serusuk Airlines berasa amat bangga dapat menjadi sebahagian kecil dalam permulaan perjalanan agung anda menuju keredaan ilahi. Semoga segala urusan haji dan hajah kalian dipermudahkan dan diberkati. Bagi pihak kapten kapal Encik Kamaluddin Hadi Sison, kami mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan Serusuk Airlines. Salam hormat. أفضل من صلى وحج وصام صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكريم أما بعد اتقوا الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله
Okey, pindah sebelah. Sebelah lagi 3. Allah. Cepat ni. Rebut. Hei, sudah dah siap tak? Okey, boleh jumpa di Gunung Sedia sana. Mau tengok kamu tidak jalankan rukun, bayar jam. Awak kedua. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Tak boleh jalan macam something ya? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Okay, yang kedua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mana sudah penuh? Jangan lama. 1, 2, 3, Alhamdulillah, la ilaha illallah. Dah 2 kali. Okay, masuk yang ketiga. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi haji dan hajjah SK Serusuk dah boleh balik ke? Belum lagi, kan? Dan hujung nanti saya terus kesimpulan. Sebelum kamu nak keluar daripada bumi Mekah, tanda hormat kamu akan buat tawaf apa? Tawaf wida. Tawaf untuk meninggalkan bumi Mekah.